Yang ni bukan replika tau, tapi ni baju pramugari yang sebenar. Sebelum tu, hai, saya Nani, tukang framekan baju kenangan. Untuk framekan sepasang baju dan kain macam ni, walaupun kita semua sedia maklum saiz baju pramugari semuanya slim-slim belaka kan, tapi saya akan alter dulu sesiap kelebaran dan juga ketinggian saiz baju supaya nanti frame dah siap taklah terlalu besar. Kita adjust sikit bagi dia jadi anggaran lebih kurang 4 kaki tinggi, jadi nanti tak adalah berat sangat bila digantung. Yang tu kalau baju yang pasang dengan kain lah, tapi kalau untuk framekan baju sahaja, kita sekadar bagi dia kemas supaya sedap mata memandang. Ada banyak jenis baju, ada kebaya lama, ada yang framekan baju nikah, dan ada juga yang framekan baju-baju orang yang dah tak ada. Yalah kan, supaya sekurang-kurangnya bolehlah dipandang selalu buat kenang-kenang. Kalau ditanya dalam banyak-banyak ni, agaknya mana yang paling rumit nak lekatkan? Bagi saya yang paling rumit sekali nak lekatkan baju-baju yang nipis. Pernah juga terima tugasan framekan baju yang dah puluhan tahun, malah ada yang hampir 100 tahun juga. Cabarannya kena buat dengan teliti dan sangat hati-hati untuk pegang, takut rosak sebab kainnya dah reput. Tapi rumit mana pun, bila dah siap, lapanglah rasa hati. Sekurang-kurangnya dapat bantu tiap customer yang datang supaya baju-baju yang penuh makna buat mereka tak terbiar mereput macam tu saja.